Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya. Masih lagi bersama dengan podcast Rasa Oren, segmen Trade Talk, menampilkan kepada anda usahawan-usahawan yang berjaya di tanah rancangan Felda yang kini sedang mengukir nama di Persada Perniagaan di Malaysia. Dan hari ini kembali sekali lagi bersama dengan kita dalam segmen Trade Talk ini, Encik Syahri Muhammad Anwar, kontraktor pengurusan sisa pepejal, yang mana tahun sebelumnya beliau telah pun berada di pentas ini, dan tahun ini sekali lagi mengorak langkah tersenarai sebagai 18 finalis separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025 bagi kategori yang sama untuk kontraktor pengurusan pepejal, sisa pepejal. Okey, dan hari ini kembali di medan ini sekali lagi Encik Syahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Raya, Bang. Selamat Raya. Tu deh. Marin kota-kota dia. Ini dah senia dah. Nia kau. Repeat Sam. Sam. Kita repeat Sam. Tapi alhamdulillah repeat Sam pun dapat yang separuh akhir tu, yang anda tu. Okey. Jadi kita refresh baliklah. Kita nak tahu macam mana tercetusnya idea untuk mewujudkan pengurusan sisa pepejal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat Raya sekali lagi. Okay. Saya Muhammad Syahri bin Anwar daripada Felda Pulau 5 dari wilayah Raja Alias. Saya adalah menguruskan syarikat menguruskan sisa pepejal untuk kawasan Felda. Saya bermula daripada Felda Pulau 5 dengan pengurusan secara konvensional lah, di mana sampah kena buang belakang rumah dan buang di ladang. So benda ni saya rasa tak praktikal. Saya melakukan sedikit kajian dan melakukan inovasi untuk menghantar ke landfill lah. Yang mana landfill kalau tahun sudah masih di tempat yang sama ataupun ada tempat baru? Tahun lepas saya menguruskan lebih kurang 11 rancangan di wilayah Raja Alias. Selepas tu saya dah masuk ke wilayah Mempaga dengan 15 rancangan. Sekarang saya dah buat lebih kurang 26 rancangan lah, termasuk wilayah Raja Alias. 26 rancangan. Betul. Maknanya 2 buah wilayah telah pun dikuasai. Dikuasai. Telah pun diuruskan oleh Emir Rahmat sebagai ejen pengurusan sisa pepejal. Dan mungkin landfill yang ada cukup menampung ataupun ada tambahan landfill yang baru? Untuk makluman, landfill dia tak boleh cross border antara daerah pun tak boleh. So untuk Mempaga, kita di Mempaga, Negeri 9 lah. Negeri 9 lah. Masih di Palung tu ke ataupun macam mana? Di Negeri 9 di Senaling. Senaling. Okay. Di Pahang di Kampung Askri Cuat. Landfill yang didaftarkan lah. Yang memang didaftarkan khas untuk pengurusan sisa pepejal. Kalau di Senaling tu berapa ekar tu? Besar, saya ingat 50 ekar dia kot. Memang Emir Rahmat saja ke ataupun itu semua majlis daerah pun turut hantar situ jugalah. Turut situ juga. Bila sebut majlis daerah, adakah Emir Rahmat ini berkolaborasi dengan majlis daerah ataupun berdiri sendiri? Kita tak ada kaitan dengan majlis daerah. Okay. Kita masuk ke Felda ni atas kelompongan yang ditinggalkan oleh majlis lah. Majlis tak boleh masuk ke Felda. Okey. Sebab isu cukai pintu. So untuk kutipan di taman, dia dapat potongan daripada cukai pintu. Betul. Untuk Felda tak ada cukai pintu, so dia tak masuk. Kita cover situlah. Tapi di Palung saja? Semualah. Di Raja Alias, Roting, Raja Alias, di Mempaga semualah. Okey. Yang mana bila sebut yang tidak membayar cukai pintu ataupun cukai taksiran, itu akan diuruskan oleh Emi. Betul. Begitu. Kita mana yang ditinggalkan oleh majlis daerah ataupun syarikat konsesi lain, kita akan take over lah. Maknanya selain daripada tanggungjawab konsesi majlis daerah sendiri, akan diuruskan oleh Emir Rahmat. Betul. Kalau macam contohlah, kalau kita nak cerita, kalau ni 9 ni Somban lah kan. Biasa taman banyak. Itu dah kompom-kompom dah bayar cukai taksiran kan. Saya. Mana yang tu Emi tak boleh masuk lah. Tapi ada juga order daripada majlis daerah untuk kalau tak cukup dia ada panggil lah. Cuma kita tak pernah bekerjasama lagi lah. Gitu. Tapi memang pernah dipanggil? Pernah. Untuk menguruskan di kawasan mana tu? Di Seremban, di Genting Highland pun kita ada dipanggil. Tapi tak tercapai lah, kita buat masa ni tak pergi lagi lah. Manpower setakat ni berapa ramai? Tenaga kerja? Ada 30 orang lebih kurang. 30 orang. Yang masa mula-mula asas dulu berapa ramai? Dah lebih kurang 10. Masa mula-mula dulu 10 dengan penggunaan 1 biji lori. Masa tu ada 3 lori. 3 lori.
3 lori 10 orang. Satu lori lebih kurang 3 orang kru. Mana uruskan? Masa tu, masa awal-awal dulu, mana tempat yang diuruskan oleh Amir Ahmad? Di Palung sendiri ke ataupun? Kita mula di tempat kita sendiri lah. Palung 45 macam tu lah. Lepas tu baru berkembang ke rancangan lain lah. Sebelum tu memang tak ada lah. Memang tak ada lagi yang menguruskan sisa pejal. Sebelum ni dia orang urus secara konvensional lah. Buang di ladang, gali tanam macam tu lah. Dan benda tu itu akan... pun kau gali lah. Kau tak gali, tentu tapi yang campak macam tu lah. Betul-betul. Sedangkan benda tu melanggar peraturan MSPO, macam-macam tu lah. Yang SPO semua tu kan. Benda tu tak patut lah sebenarnya. Jadi bila adanya Amir Ahmad ni, tersedia garis panduan untuk pengurusan sisa pejal. Saya nak tanya, selain daripada sisa pejal, contoh minyak terpakai, kan? Kalau kata contoh kertas ataupun bahan binaan, contoh itu memang termasuk dalam bahan sisa pejal lah. Tetapi minyak terpakai ni macam mana? Buat masa ni kita dalam kajian lagi lah. Cuma sekarang ni yang kita dalam masa terdekat ni kita akan masuk satu bidang baru, ini tangki septik. Tangki septik. Kita akan sedut daripada rumah tu dan buang ke... Dah macam indah water lah. Betul. Kita buat, tapi peringkat Felda lah. Mana khas di Felda saja. Betul. Kalau indah water memang tak masuk ni ke Felda? Mungkin masalah capaian tu jauh. Macam dia tak ada di setiap daerah. Dan kita di ujung sana mungkin kita boleh kolaborasi dengan dia lah. Ya. Macam tu. Jadi ada pembaruan lah bermakna. Kalau sebelum ni sisa pepejal memang dah tersedia SOP, so macam mana pula dengan pengurusan septik ni? Kita dalam peringkat kajian dan dalam mohon lesen. Sekarang ni target kita benda-benda orang tak buat, kita nak buat lah sekarang ni. Habis dia nak pukul habis ni. Pukul keliling, depan belakang dia pukul. Dahsyat. Tapi apa pun, kita mengharapkan doa anda semua untuk Amir Ahmad pergi melangkah ke satu peringkat yang lebih tinggi, yang mana sekarang ini mereka telah pun berada sebagai 18 finalis separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025 bagi kategori pengurusan sisa pejal. Dan tahun ini insya-Allah berkat doa tuan-tuan penonton, insya-Allah kita mendoakan kejayaan Amir Ahmad supaya lebih jauh lagi dalam mengorak langkah untuk pengurusan sisa pejal ni. Jadi kita nak tanya perancangan yang tadi pengurusan sisa septik. Okey. Akan datang mungkin ada yang terfikir di bayangan Minda. Untuk pembaruan tadi kita pengurusan septik tadi lah. Untuk pengurusan sampah kami dah dipanggil oleh wilayah Jengka untuk take over satu wilayah. Macam di Mempaga kita by zone Bera, zone Mendi. Untuk wilayah Jengka dia nak satu wilayah. Satu Jengka tu. Satu Jengka. Banyak bang 36 rancangan tak silap. Banyak bang. Dah 2-3 kali kita pergi meeting lah. Dalam perbincangan yang tu lah. Kalau kata contoh yang untuk yang untuk Negeri Sembilan kan, yang tu manpower berapa ramai? Tenaga kerja untuk Negeri Sembilan saja berapa ramai? Negeri Sembilan dengan Pahang sekarang 30 lebih kurang. 30. Mana boleh katakan 5 boleh Negeri Sembilan, 5 boleh Mempaga. Contohlah kan. Habis kalau kata masuk Jengka kalau sekarang total yang kita buat lebih kurang 4,000 customer yang dah ada sekarang ni. 4,000. Untuk wilayah Jengka tu total lebih kurang 11,000. Mana 2 kali ganda lagi lah kot. 2 kali ganda. 4,000. Jadi mungkin tawaran 100 orang lah kot kita perlukan manpower sana. Jadi kalau katalah contoh kau ada anak-anak buah nak minta kerja kan. Macam mana nak dapat tu? Boleh. Kita Roger dekat TikTok pun ada, kat Facebook ada, boleh. Boleh messenger ke apa kat situ. Kalau TikTok tu apa dia punya tu? Amir Ahmad lah, semua Amir Ahmad. Amir Ahmad. Mana kalau dalam TikTok tu type Amir Ahmad memang keluar. Betul. Pengurusan sisa pepejal. Betul. Tapak itu kat mana? Kalau Amir Ahmad ni kalau ikut bertapak di mana? Asal-asal dia tu. Di Palung 5 lah. Di Palung 5. Kita ada satu depo lagi di Teriang 3. Teriang 3 itu untuk belah Pahang lah, Mempaga. Bagi zon Mempaga. Betul. Jadi kalau tenaga kerja untuk zon Mempaga ni dari Mempaga sendiri ke ataupun bawa je daripada Palung ni? Ada daripada Mempaga, ada daripada Palung jugalah. Kita pun ada kru daripada orang asli di Pahang juga yang bekerja dengan kita lah. Itu memang dipanggil ke ataupun memang buka lah? Kita open apalah interview dia.
memang ditawarkan untuk mereka. Betul. Jadi kalau kata jengka sok, macam itulah. Macam itulah kononnya. Jadi kalau anda yang mungkin berkira-kira, contoh lepasan SPM lah, contoh kan, orang kata nak dapat 2 poket ni menyambil kan, boleh lah kan. Try Amir Hamad, insyaAllah. Okey, jadi kita nak tahu juga, orang kata naklah sikit nasihat daripada Abang Amy sendiri kepada belia-belia yang ingin menceburkan diri dalam dunia keusahawanan ni. Apa nasihat abang? Okey, untuk adik-adik lah ya. Yang penting sekarang ni kita kena rajin ya. Rajin cari peluang, rebut ruang semua tu kena rajin lah. Kena kuat. Sebab saya pun bermula daripada bawah. Saya ambil SPM pun 2 kali. Tak ada ni cerita direct ni. Kan. Tertorang je. Kita semua ada kisah yang tak baik, tapi itu jadikan kenangan lama lah. Kita tambah baik untuk masa depan, insya-Allah. Yang penting bangkit pada jatuh kan. Dia tidak kira berapa kali kita jatuh, tetapi yang diambil kira adalah berapa kali kita bangkit daripada setiap kejatuhan itu. Jadi terus stay tune untuk podcast Rasa Oren. Kita doakan untuk Amir Ahmad terus cemerlang mengorak langkah ke satu dimensi perniagaan yang baru. Semoga jumpa lagi podcast Rasa Oren segmen Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.